lips. Guys ya, kita reaction untuk Astro Shaw Cinematic Universe guys ya. Ini kita tahu guys ya, memang Astro Shaw sekarang ni memang giat untuk menghasilkan filem-filem yang boleh katakan terbaik sekarang ni dekat Malaysia sekarang ni. Blood Brothers, ada lagi Police Evo, dan yang terbaru ni Keluang Man dan High Council guys ya. Yang KH tu pun daripada Astro juga. Dan sekarang ni yang buat untuk Cinematic Universe ni, kau mesti kenal Sophiang dan beberapa pengarah guys ya. Yang ada terlibat lah, tapi aku kenal Sophiang je lah. Sorry lah kalau aku tak kenal pengarah sebab kita bukan kaki movie sangat. Tapi jom kita reaction untuk Astro Shaw Cinematic Universe. Tapi dengar best ni, jom. Okay, let's go dengan kiraan 1, 2, 3 and play. Buka hati. Kapla terakhir paksa. Sorry guys ya, aku nak cuba blend sikit. Diam-diam ni, tiba-tiba pula. Okay, tu ni KH ya? KH. Oh lama. Tapi fight scene ni best weh. Nampak? Oi. Wah. Oh lama. Okay. Macam feel Jet Li weh, fight dia scene tu. Ui. Apa dah jadi ni weh? Ui, tapi nampak macam real lah guys eh. Nampak macam real kan? Okay. Dia hidup lagi ke? Ui, KH hidup lagi guys. KH hidup lagi guys eh. Rasa dia ada kuasa ni. Ada serangan guys, seperti serangan. Oh, ni yang Police Evo ya? Police Evo. Okey. Season. Aku di lokasi suspek. Season ada guys, season. Siapa tu? Oh my god guys. What? Aku suka scene ni, Dia macam daripada tangga tu. Perfect ya, perfect. Woi, cepat. Tengah MIA ni guys eh. No! Okay. Tak ada apa yang jadi guys eh. Tak ada apa yang jadi. Siapa yang hentikan bom tu? Suspek tak ada. Suspek tak ada. Keluar man. Wow. Interesting. Weh, keluar man weh. Walaupun keluar man tak apa-apa nak tu, tapi aku rasa that's good.
Tapi gempak tu. Macam mana dia buat? Aku rasa macam sonok lah bila tengok Astro Show. Dia buat macam universe ni macam lebih dilingkan kan. Macam mana High Council, Polisi Vo dengan Keluarman disatukan. Aku rasa it's a good untuk kita punya filem Malaysia. Sebab ya, aku tahu mungkin tak ada kena-mengena kan untuk High Council sekolah dengan polis, dengan Keluarman. Tapi aku rasa boleh je kalau Astro nak buat. Ya mungkin dia akan ada link ke apa ke. Ya kita tak tahu. Macam Avengers ke kan. Tapi pendapat korang macam mana guys untuk Astro Show Cinematic Universe? Komen dalam video ni. Ya, itu saja. Assalamualaikum. Aku ada bola gol, jangan ragukan. Malah sampai akhir tak kenal lelah. Buktikan skill tak terbantahkan. Jadilah bintang